Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, satu taman di antara taman-taman syurga dan kuliah subuh. Pada pagi ini kita mengulang kaji ataupun kita berbincang tentang ilmu pewarisan, tentang ilmu faraid. So kita dah sedikit advance sebenarnya. Kita dah sedikit advance. Maksud saya kita bukan pergi kepada basic faraid, kita mana surau ni dah jauh dah. Jauh sikit. Sepatutnya kita dah selesai lah yang basic tu. So hari ni kita akan pergi kepada yang saya namakan sebagai waris patah titi. Kalau dekat Terengganu dia panggil waris patah tiang. Patah tiang, patah titi. Benda pula gini. Gini. Di Kelantan tak ada sangat orang tak panggil sebenarnya waris patah titi. Saya lah, kampung saya orang tak panggil pun. Orang panggil nolok je, nolok saka. Cuma bila saya pun tahu istilah waris patah titi ni pun tahun 2010. 2010, kira baru lagi lah, tua kat lah saya masa tu kan. 2010 ni umur 30-an lah, umur 30-an. So waris patah titi ni merujuk kepada cucu yang tidak mendapat harta pusaka apabila datuk ataupun nenek dia meninggal, kerana bapa ataupun ibu kepada cucu tu sudah pun meninggal lebih awal daripada datuk ataupun nenek. Tapi tak semestinya mati awal tu tak dapat, ada juga mati awal tu dapat. Ini contoh yang saya selalu bagilah, contoh yang mudah. Tahun 2017 tu Adam meninggal. Bila Adam tu meninggal, dia meninggalkan anak nama dia Idris. So Adam ni mungkin orang muda lah. Tak ada isteri dalam contoh ni lah. Contoh ni tak ada isteri. Mungkin dia berpisah dengan isteri dia ataupun isteri dia meninggal lebih awal. So Adam mati meninggalkan Idris. So Idris itu dijaga oleh Saleh. 2018 Saleh pula mati. Bila Saleh mati, semua harta Saleh dapat ke Ibrahim, adik kepada Adam. Sebab Ibrahim dekat situ dia panggil Asabah bin Nafsi ataupun Asabah bin Nafsihi. Dia menghabiskan segala harta Saleh. Jadi semua harta Saleh dapat ke Ibrahim. Jadi Idris tak dapat apa-apa. So Idris itulah kita panggil waris patah titi. Titi dia tu Adam mati lebih awal daripada Saleh. So orang utara, orang Kedah lah. Orang Kedah panggil waris patah titi. So dia agak glamour lah dengan perkataan waris patah titi. Kecuali orang Ganu dia panggil waris patah tiang. Jadi Idris dalam kes ni kita panggil waris patah titi. Sebab apa? Sebab dia tidak mendapat harta pusaka Saleh. Sebab titi dia sudah pun patah. Ataupun tiang dia patah, Adam tu. Semua harta Saleh dapat ke Ibrahim. Tapi kalau kita nak kata, kalau ayah dia mati, maka anak tu tak dapat langsung lah apabila atuk nenek dia tu mati. Tak juga. Kalaulah Saleh tu tak ada anak nama Ibrahim, anaknya Saleh tu nama Fatimah, dapatlah ke Idris.
tak patah lagi titi dia. Sebab Fatimah tu dia bukan waris asabah. Waris asabah ni waris yang menghabiskan baki. Fatimah tu anak perempuan, dia waris fardu. Dia seorang 1/2. So dia tidak menghabiskan harta saleh. Kalau Ibrahim tu tak ada lah. Kalau Ibrahim tu digantikan dengan Fatimah. Kalau Fatimah dia jadi bulat, Ibrahim dia jadi petak. Cara lukis gambar rajah. Gambar rajah dalam faraid kan. Dulu kan saya lukis kan. Petak, bulat. Tak ada orang tanya pula kenapa petak, kenapa bulat. Banyak-banyak soalan-soalan tu dia tanya. Jadi saya pun jawab tak tahulah sebab guru saya buat petak, guru saya buat bulat macam tu je lah. Saya pun kata, saya pun tanya juga guru saya. Guru saya pun jawab macam tu. Sebab guru saya pun buat petak dengan bulat. Saya pun tahu jawab macam tu juga. Bila orang lain tanya saya pun saya jawab macam tu juga. Kan? Guru kita Ustaz Wan Abdul Halim kan. Ustaz Wan Abdul Halim memang dia buat petak dengan bulat kan. Kebanyakan buku faraid pun macam tu lah. Kalau perempuan dia buat bulat. Sebab kalau kita nak jawab soalan orang yang bertanya secara lisan pun, kadang-kadang ikut WhatsApp, kadang-kadang ikut phone, kadang-kadang live kan. Live Facebook live lagi lah gelabah kita kan. Sebab kita tak tahu apa soalan. Kalau forum senang. Sebab moderator dah bagi soalan 3 bulan sebelum forum. Tapi yang live tu, yang live dalam forum tu, kalau boleh moderator tanya orang lain, jangan tanya. Dia selalunya dia tanya lawyer juga lah. Jadi kita nak kira tu kan, apa tu kita kena buat petak dengan bulat tu. Sebab kadang-kadang setengah orang tak nama Aiman kan. Aiman ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Jadi kalau kita buat petak bulat tu, itu aja nampak. Perempuan kira macam mana, lelaki kira contoh lah contoh. So kalau situ bukan nama Ibrahim, nama Fatimah. So Idris tu bukan patah titi, dia waris, dia panggil cucu waris ganti. Cucu ni dia ada 3. Cucu patah titi, cucu waris ganti, cucu zawil arham. Habis. Kita kenal lah cucu kita kan. Saya tak ada cucu lagi. Saya tak ada cucu lagi. Tak jadi datuk lagi. Anak saya tak kahwin lagi. Lepas-lepas ni kita mengaji faraid, sepatutnya kita kena kenal cucu kita tu. Cucu kita ni cucu yang mana ni? Cucu patah titi ke? Cucu zawi arham ke? Cucu waris ganti? Kalaulah nama situ nama Fatimah contohnya, anak saleh tu nama Fatimah. Walaupun Adam dah mati awal, tapi Idris kat situ dia tidak patah titi, dia panggil cucu waris ganti. Kerana Fatimah tidak menghabiskan harta saleh. Dia 1/2, maka Idris menggantikan tempat Adam. Dia jadi cucu waris ganti. Dia panggil. Tapi kita hari ni memang kita nak bercakap pasal patah titi lah. So dalam kes ni Idris tak dapat apa-apa kerana harta dia sudah pun dihabiskan oleh Ibrahim. So kesianlah kat Idris. Sebab dahlah dia anak yatim piatu kan. Mak ayah tak ada. Harta atuk pun tak dapat. So kalau zaman-zaman dulu, kalau dekat Kelantan kita panggil nolok tu lah, nolok saka. So Ibrahim ni dia pergi nolok. Dia pergi menolak dulu hak dia kepada Idris, barulah dia terima pusaka dia. Dulu-dulu mungkin boleh lah nak tolak, zaman sekarang tak tolak dah. Bukan tak tolak dah, maknanya dunia sekarang tidak semestinya macam tu lah. Sebab menolak tu dengan kerelaan dia tu dia nak tolak. Tapi kalau dia tak tolak, semua rapat kat dia lah. So ini yang kita panggilkan sebagai waris patah titi, yang mana Idris boleh memohon suatu peruntukan terdapat di dalam enakmen wasiat orang Islam yang memberi hak kepada Idris untuk memohon hak dia sebagai waris patah titi. Dia boleh pohon, dia panggil peruntukan wasiat wajibah. Idris boleh pohon di mahkamah syariah untuk mendapatkan hak wasiat wajibah. Seolah-olah adanya satu wasiat daripada Saleh kepada Idris. Walau tak ada. Tak ada pun wasiat tu sebab Saleh tak mari pun kuliah subuh hari ni. Dia tengok ingat nak buat wasiat apa. Kalau mari hari ni ingatlah sikit kot nak buat wasiat kan. Contohnya. Tetapi kerajaan telah mengandaikan bahawasanya terdapat satu wasiat yang diwajibkan oleh kerajaan adanya wasiat itu. Bagi orang-orang yang terlupa untuk buat, datuk-datuk nenek-nenek yang terlupa untuk buat wasiat kepada cucu yang patah titi tadi,
Maka kerajaan mewujudkan wasiat tersebut di dalam Seksyen 27 enakmen wasiat orang Islam. So wasiat itu dinamakan wasiat wajibah. Wajib ada wasiat tu. Wajib adanya diwajibkan oleh kerajaan untuk menjaga cucu-cucu yang patah titi yang mungkin terabai kebajikan dia akibat keterlupaan datuk dan nenek untuk buat wasiat kepada dia. Maka kerajaan campur tangan mewujudkan wasiat tersebut. Jadi kita panggil dia wasiat wajibah. Wajib adanya wasiat tersebut. Macam tu. Ataupun di setengah negara dia panggil wasiat qanuniyah. Wasiat yang dikonunkan oleh kerajaan. Kerajaan campur tangan terhadap urusan kekeluargaan orang Islam. Mewujudkan suatu peruntukan yang mewajibkan adanya wasiat tersebut yang dipanggil wasiat wajibah. Dulu saya tulis wasiat wajibah. Tetapi Tuan Syamsuddin Kadir, siapa kenal Tuan Syamsuddin Kadir, dia penulis buku apa? Islamic Finance punya ni kan. Islamic Finance. Dia kata kenapa nak tulis bahasa Arab? Sebab dia pun tak belajar bahasa Arab. Dia sekolah menengah biasa kan. Sekolah Ibrahim 1 ke dia. Masih mahal. So, saya pun tak apalah kalau tulis bahasa Melayu kita kena tulis macam ni je dia waris patah titi. Kalau tulis bahasa Arab jadi wasiat wajibah, bunyi Arab sikit kan. Wasiat wajibah. Tapi saya pun ikutlah kata-kata dia, saya pun tulis dalam bahasa Melayu. So saya ada satu buku lain waris patah titi ni yang tajuknya waris patah titi. Ini satu bab saja. So nak ceritanya kalau bunyi wasiat wajibah itulah maksud dia. Maknanya memohon suatu peruntukan supaya satu wasiat diberikan kepada Idris. So kalau ada sini yang waris patah titi, dia boleh pohon lah. Dia boleh pohon. Saya ada 3 kes sekarang ni. Saya handle kes waris patah titi. Tapi saya tak boleh cerita lah kes yang saya sedang handle sebab kes sedang berjalan. Kes sedang berjalan di mahkamah kan. Yang saya dah handle lah. Tak apalah, itu dah habis. Yang saya sedang handle sekarang ada 3 kes lah. 1 Selangor, 1 Kelantan, 1 Perak. Dalam pembicaraan lagi lah. So tak ada masalah. So bila dia nak, cucu tu boleh pohon. Di dalam peruntukan dia panggil wasiat wajibah. Wasiat pada asalnya bukanlah wajib, tetapi bagi menjaga maslahat kepentingan waris patah titi, wasiat ini seakan-akan wajib ada, yang diwajibkan adanya oleh pemerintah melalui penguatkuasaan undang-undang. Tapi dia tidak akan dapat lebih daripada 1/3 lah. Maksimum wasiat ialah 1/3. Cuma itulah, adakah kalau jadi Ibrahim kat sini, adakah nak bagi ni? Kalau Ibrahim ni daripada dulu lagi duduk bergaduh dengan Adam, dengan anak-anak Adam pun dia anti. Kalau dia baik dua ni okey lah kan. Contoh kita tak tahu lah. Tapi kalau Idris ni nak tuntut, dia kena saman Ibrahim ni. Dia kena saman, dia kena filekan saman dan pernyataan tuntutan. Memang macam tu dah. Nama pun mahkamah. Nama pun mahkamah. Sebab kalau Idris tak buat, dia tak akan dapat lah. Kecuali Ibrahim secara sukarela pergi menolak lah. Tapi macam mana Idris nak sama Ibrahim? Idris pun budak lagi. So dia jadilah pula kena ada wali mal dan sebagainya lah, penjaga dan sebagainya lah. Sebab itulah dia ada beza di sudut amalan di Malaysia ni pun dia ada beza di antara beberapa negeri. Ada beberapa negeri tu kalau tak saman pun dia automatik hakim akan memasukkan. Di Selangor lah, di Selangor Idris dia tak perlu sama Ibrahim. Bila hakim dapat tahu, hakim akan memasukkan Idris tu secara automatik dalam permohonan wasiat wajibah. Dia panggil permohonan perintah faraid didengar bersama dengan wasiat wajibah. Seksyen 27 tu didengar bersama.
dengan perintah faraid. Itu di Selangor, hanya di Selangor. Tapi di negeri lain memang dia kena saman secara berasingan. Sebab dia keluarkan perintah secara berasingan, dia tidak bersama-sama. Jadi ada juga waris patah titi yang tertinggal lah. Ada satu kes tu, bila anak dia meninggal, nenek ni kan, nenek bila anak dia meninggal, bersungguh dia minta harta pusaka anak dia. Sebab ibu kan dapat 1/6 kan. Banyakkan kes ibu dapat 1/6 lah. Bila si mati ada anak, ibu dapat 1/6. So ibu tu bersungguh minta 1/6 hak dia. Sampai bergaduh dengan cucu dia pula. Cucu mengharapkan nenek menolak hak apabila ayah meninggal, anak lelaki meninggal, dia ada anak dan dia ada ibu. Ibu kepada anak lelaki itu dapat 1/6 lah. Dan anak lelaki itu dia ada anak pula. Itu cucu kepada nenek tadi. Nenek tadi bersungguh nak juga 1/6 dia. Kan? So saya pergi konsak nenek tu, kenapa? Selalunya nenek bagilah kat cucu kan. Dia kata, oh dulu saya waris patah titi, saya tak dapat apa-apa harta pusaka bila mak ayah saya meninggal, saya kecil. Bila atuk nenek saya meninggal, saya patah titi, dia kata. Saya patah titi. Kemudian anak saya pula meninggal, saya pula tolak kat cucu saya. So saya tak pernah dapat harta pusaka pun, dia kata. Nasib baik saya faham dia patah titi lah. Oh, makcik patah titi. Saya pun faham lah. Oh, saya pun layan je lah dia. Layan, dia pun cerita lah mak ayah dia mati awal, dia kecil lagi. Lepas tu datuk dia mati tu dia terpatah titi. Jadi pak saudara dia pun tak bagi kat dia. Jadi dia tak pernah merasa harta pusaka. So bila anak sulung dia meninggal, dia naklah harta pusaka. Kan? Oh ada juga. Macam rasa dendam pula, tak pernah dapat harta pusaka. Tapi tak apalah, dia itu hak dia lah, harta pusaka. Saya ialah cucu dia kena tebus lah hak nenek tu, saya kata. Kena tebus lah sebab nenek tak ada hak. Iaitu mak kepada si mati lah, mak kepada ayah dia. Rupanya dia patah titi, dia nak merasa harta pusaka. Sebab dia tak pernah dapat kan. Dan sebab saya faham kat patah titi tu apa. Orang utara lah, orang apa? Orang utara, orang Parit Bontang. Parit Bontang Perak ke. Orang Selama dia panggil situ. Betul tu, cerita betul sebab saya boleh sebut cerita mana tempat apa semua tu sebab saya memang konsep betul. So wasiat wajibah pada mulanya diperkenalkan di Mesir pada tahun 1946 setelah ahli perundangan Mesir memutuskan untuk menggubal satu peruntukan undang-undang yang dikenali sebagai Kanun Wasiat. Kemudian ia disusuli oleh negara-negara Arab yang lain seperti Syria, Lebanon, Maghribi dan beberapa negara Islam yang lain. So di Malaysia-nya kita ada enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999. Zaman Datuk Seri Dr. K. Toyo menjadi Menteri Besar. 1999 kan. Ada juga lah jasa. Ada lah jasa, memang setiap Menteri Besar ada jasa. Cuma kebetulan memang kes ni memang Datuk Seri Dr. K. Toyo yang bersungguh sebenarnya masa tu. So enakmen wasiat orang Islam Selangor mula-mula digubal dan diluluskan di DUN, Dewan Undangan Negeri. Masa tu Tan Sri Sheikh Ghazali yang jadi chairman lah untuk menggubal perkara ni, dan dia diikuti oleh negeri-negeri lain lah. Kalau ikut sini Selangor pada tahun 1999, pindaan 2016. Negeri Sembilan pada tahun 2004, Melaka 2005, Kelantan 2009, Pahang 2017, Sabah 2018. Yang latestnya ialah Perak 2023. Tak ada dalam saya punya ni lah. Sebab ni dibuat sebelum Perak. Perak tahun 2023 dan sekarang ni sedang menggubalnya ialah Terengganu. Terengganu sedang aktifly sedang menggubal enakmen wasiat orang Islam
negeri Terengganu. So di dalam negeri-negeri ni, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang, Sabah, Perak, so sudah pun digazetkan pelaksanaan enakmen wasiat. So memang confirm boleh pohon lah. Boleh pohon wasiat wajibah. Kebanyakannya pada Seksyen 27. Pahang dengan Sabah saya boleh tengok sana. Seksyen 27 ni. Selangor Seksyen 27A. Kurungan 1. Contohnya lah. Negeri Sembilan pun Seksyen 27. Melaka Seksyen 27. Kelantan Seksyen 27. Pahang dia lain sikit. Seksyen 30. Dia banyak sikit. Enakmen wasiat orang Islam Pahang ni dia banyak sikit peruntukan dia. So dia jadi sampai 30. Dia negeri-negeri ni dia tidaklah copy paste 100%. Setiap negeri kan dia ada autoriti dia sendiri. Dia ada kuasa dia sendiri. Dia boleh menggubal cara dia yang tersendiri lah. So Pahang ni antara yang baru lah. Dia Seksyen 30. Sabah Seksyen 20. Sabah dia kembali ikut yang lama. Seksyen 30. Saya Perak dia ikut style Pahang kot. So beberapa isu yang timbul berkaitan dengan wasiat wajibah. Isu ni memang ada. Kalau tak ada isu, tak adalah mahkamah. Mahkamah ada tu sebab ada isu lah. Orang hari-hari bergaduh. Bukan bergaduh sangat. Kadang-kadang persoalan undang-undang kan. Kalau tak ada isu, tak perlu ada mahkamah lah. Semua settle kan. Semua bagus-bagus je. Semua tolak je macam tu kan. Suka rela je. Adanya mahkamah sebab adanya isu. Ini antara isu yang timbul. Cucu dari anak lelaki sahaja atau termasuk cucu dari anak perempuan. Kemudian pembahagian antara cucu lelaki dan cucu perempuan secara sama rata atau secara taksib 2:1. So cucu yang dapat tu kan, cucu daripada anak lelaki ataupun cucu daripada anak perempuan. Dalam contoh yang saya ni kita kata cucu daripada anak lelaki lah sebab yang mati tu ialah Adam. Adam mati kan. Jadi Idris ni adalah cucu daripada anak lelaki. Katakanlah cucu daripada anak perempuan. So dapat ke tak? Adam tu jadi Fatimah contohnya. So Idris ni anak kepada Fatimah. So adakah cucu daripada anak perempuan ni dapat juga wasiat wajibah? Itu isu dia. Jadi sebab ni benda ni bukan faraid. Bukan dia dapat faraid. Si Idris ni bukan dapat faraid saleh. Idris memang kosong lah dari segi faraid sebab dia panggil terdinding, terhijab. Kita belajar hijab mahjub tu, dia panggil hijab hirman. Dia sudah pun dihijab secara hirman, secara terdinding sungguh-sungguh. So kosong untuk Idris sebab 100% dapat ke Ibrahim. Tapi Idris boleh pohon wasiat wajibah dengan mengandaikan Adam ni hidup. Tapi dia tak dapat 1/2 sebab 1/2 tu lebih. Dia 1/3 lah maksimum dia 1/3. Macam tu. Tapi katakanlah Idris ni bukan anak Adam tapi Idris ni anak Fatimah, perempuan. So adakah cucu daripada anak perempuan ni dapat wasiat wajibah ataupun tidak? Itu maksud dia isu. Sebab wasiat wajibah ni kan digubal oleh penggubal undang-undang. Penulis undang-undang yang menggubal di peringkat negeri. Maka dia menjadi isu sebab terdapat 2 blok. Sesetengah negeri dia membenarkan cucu daripada anak perempuan, sesetengah negeri tidak membenarkan. Dia jadi 2 blok macam tu. Selangor, Pahang, Kelantan, cucu dari anak lelaki dan anak perempuan berhak. Mana kalau di negeri Selangor, Pahang dan Kelantan, sama ada cucu tu daripada anak lelaki ataupun cucu tu daripada anak perempuan, kedua-duanya berhak untuk menuntut wasiat wajibah. Tetapi di negeri Sembilan, Melaka dan Sabah, hanya cucu dari anak lelaki sahaja yang berhak memohon wasiat wajibah. So cucu daripada anak perempuan tidak layak memohon wasiat wajibah sebab ayah dia hidup lagi. Mak dia je mati. Jadi dia tidaklah, kebajikan dia dijaga oleh ayah dia lagi lah. Secara adatnya bila ayah dia hidup lagi, maknanya tak adalah fakir miskin si cucu tu, sepatutnya ayah dia yang menafkahkan dia. Jadi sebab itulah di negeri Sembilan, Melaka dan Sabah, cucu daripada anak perempuan tak dapat sebab mak dia yang mati, ayah dia hidup lagi.
Ha, Fatimah yang mati, suami kepada Fatimah tu hidup lagi. Jadi dia masih lagi dinafkahkan oleh ayah dia. So dia tak payah nak berebut lah harta atuk dia. Atuk sebelah mak dia tu. Atuk sebelah mak dia. Sebab dia bukan yatim piatu lah. Sebab dia masih lagi terjaga kebajikan dia secara adatnya oleh ayah dia. Sebab ayah dia masih lagi hidup. Yang matinya mak dia. Tapi bagi negeri Selangor, Pahang dan Kelantan, cucu daripada anak perempuan juga berhak memohon wasiat wajibah. Bagi negeri Sembilan, Melaka, Sabah, cucu dari anak lelaki sahaja yang berhak memohon wasiat wajibah. Ini isu perundangan lah, sebab nama pun manusia yang reka undang-undang kan. Bila manusia reka undang-undang, penggubal tu lah di Dewan Undangan Negeri tu. Kadang-kadang Dewan Undangan Negeri dia luluh je. Dia bahas sikit-sikit dia luluh je, tak ada apa-apa isu sangat kan. DAP pun lulus kan. Di Perak tu, enakmen wasiat orang Islam Perak, DAP pun sokong lah. Nak bahas apa, tak ada apa-apa. Sokong je lah. Disokong sebulat suara oleh semua ahli majlis Dewan Undangan negeri berkenaan. Tak kira pembangkang, tak kira kerajaan. Sebab tak ada isu sangat nak bangkang kan. Sebab ini tentang undang-undang keluarga orang Islam, dia kata. Kan? Memang betul pun DAP di Perak juga menyokong enakmen wasiat orang Islam Perak 2023 kan. Sebulat suara menyokong. Kecuali tak hadir. Tak hadir dia tidak dikira lah sebab dia tidak hadir. So, tak ada isu sangat pun. So yang jadi isunya, cara penggubalan itulah draftman. Penggubal tu, sewaktu dia menulis enakmen wasiat tu, so bila saya baca, saya buat kesimpulan lah, ni kesimpulan saya lah. Maknanya di Selangor, Pahang dan Kelantan, hanya cucu dari anak lelaki dan cucu daripada anak perempuan, dua-duanya boleh ataupun berhak memohon wasiat wajibah, dan pembahagian secara sesama cucu tadi. Sekiranya cucu tu ramai, maknanya apa? Maknanya tadi dia ramai adik-beradik pula. Idris tu dia ramai adik-beradik. Idris, Fatimah, Zainab, Kalsum, kan? Bukan Idris seorang. So, macam mana Idris nak bahagi dengan adik-beradik dia, lelaki dan perempuan tu? Itu isu dia. Dia dapatlah sebab wasiat wajibah tu, tapi sesama dia, sesama cucu tadi yang lelaki dan perempuan, macam mana pembahagian dia. So, itu pun menjadi khilaf. Kerana di negeri Selangor, dia membahagikan secara taksib. Selangor dia tim dengan mana? Selangor, Pahang dan Kelantan. Maknanya secara sesama cucu tu, cucu lelaki dapat 2 bahagian, cucu perempuan dapat 1 bahagian. Dia jadi ala-ala faraid pula. Walhal dia bukan faraid pun. Tapi dia memang digubal macam tu. Di Selangor, Pahang dan Kelantan, cucu lelaki dapat 2 bahagian, cucu perempuan dapat 1 bahagian. Tapi di negeri Sembilan, Melaka dan Sabah, tidak dinyatakan sama ada pembahagian secara sama rata ataupun taksib. Jadi dia tidak nyatakan, dia cuma bagi lamsam je. Cucu-cucu dapat banyak ni. So tak dinyatakan sama rata ke ataupun cucu lelaki dapat lebih, tak. Dia just silent dia panggil. Peruntukan undang-undang dia silent terhadap perkara tersebut. Dah nama pun tulis sendiri kan. Bila tulis macam-macam lah dia. Kadang-kadang bila menulis tu tak terfikir apa kesan. Lepas tulis tu barulah, oh macam ni pula kesan dia. Lepas tu kadang-kadang kena ada lawyer juga di dalam pendraftan undang-undang tu. Selalunya kalau pendraftan undang-undang enactment di peringkat negeri ni, sama ada majlis yang buat ataupun jabatan lah. Sama ada Majlis Agama Islam Negeri tu yang buat ataupun Jabatan Hal Ehwal Agama Islam lah. Bukan saya nak komen, cuma yalah bila dia tulis tu, kesan daripada penggubalan itu, itulah kesan dia. Saya pun ada juga terlibat sekarang di dalam beberapa penggubalan undang-undang lah. Di Selangor dan di Negeri Sembilan. Bila saya duduk situ, banyaklah sikit saya komen. Oh kalau tulis macam ni, maksud dia macam ni.
Kadang-kadang orang tak nampak bila kita lawyer berada di situ, kita nampak lah sebab kita yang praktis. Okey. Kalau maksud dia macam ni, kita kena fikir ni. Betul ke kita nak maksudkan macam ni? So fikir pula. Jadi adanya saya kat situ lambat pula nak lulus. Sebab banyak pula yang di komen. Bukan kita komen, kita just mengesahkan adakah ini yang kita nak tulis. Kalau ini kita nak tulis, maksud dia akan jadi macam ni. Sebab kita peguam, kita tahulah. Sebab kita berhadapan dengan situasi tu. Kalau contohnya macam ni, cucu dari anak lelaki sahaja yang berhak. Cucu daripada anak perempuan tak boleh. Sedangkan dia berada di Negeri Sembilan. Sebab di Negeri Sembilan, cucu pada anak lelaki sahaja yang berhak. Kita akan advise lah klien kita. Puan pindah pergi Selangor puan. Negeri Sembilan dengan Selangor dekat je. Kan? Puan duduk dinilai kan. Datang kat Bangi je. Pohon di Bangi dapat. Puan pohon dinilai tak dapat. Kan? Kalau pohon dinilai, pohon di Seremban kan. Itulah bila jumpa peguam, dia jadi kreatif lah sikit. Sebab kalau puan pohon di Seremban, di Negeri Sembilan, puan ni cucu daripada anak perempuan. Tak dapat lah puan. Puan pergi dekat Bangi, duduklah beberapa bulan dekat Bangi, bermastautin di Bangi ni. Kan? Puan pohon di Shah Alam dapat. Sebab Selangor, cucu daripada anak perempuan pun dapat. Macam tu lah. Bila jumpa peguam, dia macam-macam lah. Jadi, sebab peguam dia akan melihat setiap peruntukan tu, menafsirkan perkara tersebut bagi manfaat anak guam dia. Macam mana pula saya daripada Negeri Sembilan nak pergi ke Selangor? Macam-macam lah caranya. Macam-macam lah caranya kan. Aduh lah. Cara yang paling senang kena kahwin orang negeri itulah. Ataupun dia duduk di rumah anak-anak dia yang berada di negeri itu. Yang penting dia bermastautin lah di negeri tersebut. So dia pohon, maka dia dapat. Begitulah lebih kurang ya. Sebab tu saya kata saya ada 3 kes tu. Memang ada isu lah. Cuma saya tak boleh cerita kat sini lah isu-isu tu. Sebab isu-isu tu belum diputuskan. Faham ke tak faham ni? Cucu sahaja ataupun cucu dan waris ke bawah? Cucu sahaja ke yang dapat. Kalau cicit ciak-ciok kan. Kalau tempat saya panggil cicit ciak-ciok. Saya tak tahu bahasa Melayu baku dia panggil apa. Lepas cucu cicit. Lepas cicit apa? Anak kepada cicit tu dipanggil apa? Cik. Ya. Cucu cicit ciak-ciok. Saya panggil ciak-ciok lah. So adakah cucu sahaja yang dapat? Macam mana dengan contoh je lah. Tapi memang ada sungguh saya hendak sampai ke peringkat berlapis-lapis pula ke bawah. Jadi kebanyakan negeri-negeri ni dia tak sebut sama ada cicit dapat ataupun tidak. Dia just silent. Sebab masa tu mungkin tak ada kes lagi kot. Dia fikir cucu je. Tapi sekarang memang ada kes sampai ke peringkat cicit. Yang saya handle tu cicit. Mana Idris ni pun ada anak lagi. Lepas tu barulah Saleh ni mati. Tapi kalau Idris pun ada anak, maknanya dia bukan budak lah Idris ni. Dia pun ada anak pula. Tapi cicit dia ni yang budak kecil. So adakah cicit ni boleh pohon ke tak? Dan saya ada kes yang memang macam tu lah. Cicit. Bukan cucu yang pohon, cicit yang pohon. Cicit yang pohon wasiat wajibah. Cicit tak disebut dalam enactment. Adakah kita... Yalah sebab saya mewakili cicit tu, saya kata dapat lah. Sebab saya mewakili cicit, kalau saya mewakili Ibrahim ni, tentu saya kata tak dapat. Sebab saya mewakili cicit tu, saya kata dapat lah. Kias-kias sajalah kan cucu tu. Cucu dan ke bawah kan. Kita kata sebab kita mewakili cicit tu. Tapi tengoklah macam mana. Itu belum ada keputusan lagi. Cuma nak ceritanya, kalau faraid confirm dapat lah sebab dia maksud dia furuk. Furuk itu adalah waris ke bawah.
Tapi di dalam enakmen wasiat orang Islam ni dia tidak kata ke bawah. Dia hanya sebut cucu. Kita kena baca section tu lah. Section tu macam mana dia sebut. Kadar wasiat bagi cucu. Dia tak sebut kadar wasiat bagi cucu dan waris ke bawah yang berhak. Kalau dia sebut cucu dan waris ke bawah, barulah boleh. Cik-cicik. Sebab dia tak ada peguam masa dia buat 27A1 ni. Kalau tidak, kita akan cakap, mana boleh cucu saya? Cucu dan waris ke bawah. Barulah kita cover semua. Cicik, ciak, ciuk, apa semua tadi. Tapi dia sebut cucu. Tapi yalah, terpaksa berhujah lah dan tengok kepada ijtihad hakim lah sama ada menerima ataupun tidak. Itu contohnya lah. So, wording kat sini dia hanya tulis cucu, kadar wasiat bagi cucu. Ini Negeri Sembilan. Bequest kepada cucu. Sepatutnya cucu dan waris ke bawah. Macam itulah. Tapi tak ada. Dia memang tulis cucu je. Dalam semua enakmen negeri ni, dia hanya menulis perkataan cucu. So, nanti kita tengoklah decision case yang saya handle tu. Adakah cicit dapat ataupun tidak. Saya dah cakap dah ke anak guam saya. Case ni masih lagi 50-50. Sebab awak ni bukan cucu. Awak ni dah cicit dan generasi ke bawah yang lebih jauh. Bukannya memohon harta pusaka datuk, memohon harta pusaka moyang. Atas pada moyang kita panggil apa? Sebab dia kan lepas moyang apa? Datuk nenek moyang, lepas tu atas pada moyang apa? Sebab dia memang bukan cucu. Kan, dia bukan cucu, dia cicit dan ke bawah lagi daripada cicit. Saya kata saya boleh bawa kes ni tapi 50-50 lah. Kalau menang, menang. Kalau kalah pun kena bayar juga yuran saya. Yang tak apalah menang atau kalah. Yang penting saya usaha. Bagus dah. Tapi kena bayar juga lah yuran saya. Menang kalah pun. Yang bayar yuran tu yang tak apa seronok tu. Jadi kita pun buat jugalah. Tak apalah. Sebab kita nak mahkamah buat suatu keputusan supaya boleh menjadi panduan kan. Tak apalah saya pun buat lah. Bayar juga tapi bayar tak banyak sangat lah. Sebab ada menang kalah tadi kan. Dia kata lawyer pun tak boleh nak garanti. Memang saya tak boleh garanti. Sebab perkataan yang digunakan ialah cucu. Awak ni bukan cucu. Awak ni dah cicit. Jadi saya tak boleh nak garanti lah. Tapi saya buat lah. Sebab saya nak hakim tu pun berijtihad. Supaya benda ni boleh menjadi panduan. So kalau hakim ni berijtihad. Mungkin dia boleh memberi suatu gambaran perundangan lah. Kalau dekat CV dia panggil presiden kan. Dia akan jadi suatu kes duluan kan. Tapi mahkamah syariah ni tidak menjadi kes duluan. Dia tidak mengikat setiap hakim berijtihad. Boleh berijtihad masing-masing. Tapi kita boleh tengok lah hakim ni berijtihad. Cicit pun dapat. Okay. Tapi kalau hakim dia kata cicit tak dapat. Saya berpegang teguh kepada apa yang disebut. Disebut cucu lah saya pun. So tak dapat lah. So kes tu sedang berjalan lah. Saya tak boleh nak sebut lah kat mana apa semua. Satu kes yang pernah saya handle. Sebab saya nampak macam orang semua faham je ni. Satu kes yang pernah saya handle. Kat Selangor lah. Cucu tu berumur 34 tahun. Cucu tu berumur 34 tahun. So saya lawan lah. Lawan waris sebelah sana dia lantik amanah raya menjadi pentadbir. So saya terpaksa saman amanah raya lah. Sebab saya ni cucu daripada anak lelaki. Betul dah, cucu daripada anak lelaki. Dia 3 beradik. Tapi semua dah dewasa lah. Cucu yang pertama tu masa tu umur 34 tahun. Jadi defendant membangkitkan isu konsep wasiat wajibah ni ialah menjaga kebajikan anak-anak yatim. Anak yatim ni anak yang di bawah umur, anak yang tak cukup 18 tahun. So apabila dah lebih 18 tahun, tak ada dah yatimnya. So bila tak ada yatim, tak adalah wasiat wajibah. Dia cakap gitu. Letih saya berhujah lah kali saya kalah. Itu saya kalah sebab cucu itu bukan anak yatim. Dia memang tak ada mak ayah.
tapi sebab umur dia tu bukan bawah 18. Anak yatim ni umur bawah 18. Kalau anak yatim lebih umur 18, ramai kita anak yatim atas surau ni. Ramai yang tak ada mak ayah ni. So anak yatim ni ialah orang yang tak ada mak ayah yang umur dia bawah 18 lah. Maknanya dia kanak-kanak. Jadi klien saya tu umur 34 tahun, dia bukan kanak-kanak, maka dia tidak menempati konsep wasiat wajibah tu. Saya kata asalkan dia cucu je, dia sebut cucu je. Mana-mana cucu pun tak kira lah umur apa pun. Kalah. Saya dalam kes tu kalah sebab hakim kata pemohon berumur lebih daripada 18 tahun. Kes tu reported dalam Syariah Law Journal lah. So itu di negeri Selangor. Kes tu tahun 2010. 15 tahun yang lepas. 15 tahun yang lepas pun saya masuk kod dah kes wasiat wajibah ni. Jadi tak apalah, klien saya kalah. Kemudian Selangor buat pindaan pada tahun 2016. Ni kan Selangor kan buat pindaan tahun 2016. Pindaan pada 2016 ni Selangor buang perkataan kanak-kanak. Dulu dia sebut perkataan kanak-kanak. Seksyen 27/1 tu cucu, Seksyen 27/2 kanak-kanak. Jadi klien saya bukan kanak-kanak, jadi hakim melihat secara verbatim, secara harfin biharfin. Dia kata awak ni bukan kanak-kanak, maka awak tak layak. So saya kalah lah. Klien saya kalah. Tetapi pindaan dibuat pada tahun 2016, dibuang perkataan kanak-kanak, digantikan dengan perkataan cucu. So sekarang di Selangor, semua cucu boleh, tak kira umur. Sebab pindaan dibuat pada tahun 2016. Jadi saya kalah 2010 tetapi saya menang 2016 sebab akhirnya pindaan dibuat. Kan, saya kalah battle tu kan, tapi saya menang war kan. Klien saya pun dia ahli akademik kan. Dia kata tak apa, saya kalah, tapi kes saya telah menjadi suatu kes duluan yang menyebabkan kerajaan negeri Selangor meminda enakmen itu sendiri. So saya kira saya puas hatilah tuan. Saya pun puas hati sebab puan bayar yuran saya. Puas hati. Jadi dia tak dapat harta atuk dia. Atuk dia 5 juta ke harta. Dia tak dapat harta atuk dia sebab pada tahun 2010 tu disebut perkataan kanak-kanak. 2016 baru dipinda jadi cucu, tak ada kanak-kanak. Sekarang cucu lah, tak ada kanak-kanak. Sekarang perkataan kanak-kanak tak ada. Sekarang semua cucu. Sebab tu dia 27A1 ni cucu. Dulu dia sebut sini kanak-kanak. Dulu dia sebut kat sini ni kanak-kanak. Jadi itu yang saya kalah tu. Perkataan kanak-kanak dengan perkataan cucu dibahaskan secara mendetail. Itulah, tak apalah, kalah pun kalah lah, tak apa. Kalah 2010 tapi menang 2016 apabila pindaan tu dibuat. Pindaan tu ke arah menjaga cucu. Sebab kalau kita pergi kepada faraid, dia melihat kepada tabaqat. Tabaqat dia adalah cucu. Tabaqat ni maknanya martabat dia tu adalah cucu. Dia tak kira umur. Kenapa pula dalam wasiat wajibah nak kira umur? Jadi saya hujahkan macam tu lah. Tapi hakim kata nak buat macam mana dah perkataan tu dia kanak-kanak. Saya tafsir kanak-kanak je lah. Saya pun tafsir kanak-kanak, dia kata. Itu antara isu. Jadi kadang-kadang benda-benda ni dia jadi isu, diputuskan kes, barulah berlakunya pindaan. Ni Selangor ni mau minda pada tahun 2016. Saya kata sebab kes saya lah dia pinda. Dia kata tak ada kaitan dengan kes kau pun, memang kita orang nak pinda. Tak apalah, nak kata apa pun. Tapi yang pentingnya saya menggembirakan klien saya lah. Klien saya tu pun ahli akademik juga. Dia faham lah benda tu. Dia faham lah, tak apalah, kes kita kalah pun tak apa. Sebab saya pun dah bagi tahu awal. Saya kata kes ni kita boleh menang cuma satu je isu yang mungkin defendant akan raise. Isu puan lah, sebab umur puan dah pun bukan kanak-kanak. Sebab perkataan yang disebut ialah kanak-kanak. Tapi kalau puan nak saya fight, saya akan fight. Dan kita tengoklah keputusan. So dia kata okay, fight. So kita dah bagi kita bukan bagi jaminan, kita bukan bagi false hope. Kita bagi isu yang sebenar. Apabila buka file tu pun kita dah boleh analisis secara kritis kepada klien kita. Sepatutnya klien puas hatilah. Yang tak bolehnya kita bagi false hope, kita bagi satu harapan tipu kepada klien.
Confirm menang punya. Confirm menang. Saya bukan sekadar lawyer, saya bagi kelas subuh apa. Boleh menang ni. Oh, itu memang false hope lah. False hope tu tak kena lah sudut etika. Kalau ada isu, kita bagi tahu klien adanya isu dan mungkin isu ni akan raise. Kadang-kadang kalau defendant tak raise pun hakim yang raise. Saya dalam kes yang saya baru ni, defendant tak raise pun isu tu. Tapi hakim yang timbulkan isu tu. Hakim yang sebut, saya nak dalam hujahan bertulis, awak jawab isu ni, bla bla bla. Tapi isu ni defendant tak raise pun. Tapi dah hakim yang raise, hakim yang timbulkan, kita kena jawab jugalah. Adalah beberapa isu yang hakim timbulkan yang saya sedang dalam proses buat hujahan bertulis lah. 18 bulan 7 dia audit dia. InsyaAllah siap kot. So itulah antara pindahan yang dibuat tahun 2016 kerana dia buang perkataan kanak-kanak, dijadikan sekarang cucu saja tanpa mengira umur lah. So sekarang tanpa mengira umur, kalau rasa cucu ni patah titi, sebab baru tahu pagi ni patah titi ya. So kalau boleh konsak lah sama ada boleh pun ataupun tidak. Tapi kalau harta pusaka tu dah habis, tak ada guna. Tak ada guna konsak apa kan. Kalau harta pusaka tu masih lagi beku kan, harta datuk tu masih lagi nama datuk kan, ataupun ECRL ambil tapi duit tu tak turun lagi dekat waris. Sebab tergantung kan, tak ada orang buat pusaka tu. Ada chance tu. Kadang-kadang harta datuk tu tak tahu je sebab duduk dalam hutan mana kan. Bila ECRL ambil buat projek baru tahu baru jadi rezeki kan. Barulah sungguh-sungguh buat. Contohnya kan. So macam itulah. Ya. Tuan Abdullah. Boleh. Untuk jadi defendant. Selain isu kanak-kanak, sebenarnya susah untuk kita jadi defendant kalau benda tu sudah tertera. Kan? Kecuali isu tadilah, sebab dalam peruntukan disebut kanak-kanak. Sebab itulah dia defend sebagai bukan kanak-kanak tu. Antara beberapa isu lagi ialah tadilah cicit. Kalau cicit itu pun dijadikan isu lah, sebab dalam ni disebut cucu. Ada satu kes yang saya sedang handle tu, dia timbulkan isu sebab yang memohonnya ialah salah seorang. Contohnya Idris ni, dia ada adik-adik lagi, Idris je yang pohon. So dia dalam defense dia kata Idris ni sepatutnya dapat PA daripada adik-beradik dia yang lain. Itu defense dia. Ataupun Idris ni perlu menunjukkan, ataupun adik-beradik yang lain juga perlu dinamakan sebagai plaintiff, dia kata. Kalau Idris ni ada 9 adik-beradik, maka 9 orang plaintiff. Saya buat seorang je plaintiff. Sebab saya kias kepada Faraid. Faraid takkanlah semua nak dinamakan. Seorang je pohon. Jadi mahkamah akan decide senarai tu. Jadi saya yang tu pun saya buat seorang je. Tapi itu defense dia. Itu pun ada sedang satu kes. Itu pun sedang tapi kes tu tak sampai hujah bertulis lagi. Sebab saya sedang dalam proses untuk memfailkan affidavit balasan. Dia bagi affidavit jawapan dia kata sepatutnya semua dinamakan sebagai plaintiff. Itulah sebab Tuan Abdullah kita
Kalau kita lawyer, sebab tu dia tanya soalan. Saya tak nak bagi dia tanya pun. Sebab tak ada orang tanya. Dia berbahaya juga, rakan-rakan bijaksana. Itu antara contoh defense dia lah. Dia kata sepatutnya semua cucu tu perlu dijadikan plaintiff dalam affidavit jawapan. Itu pun masalah juga tu. Bukan masalah apa, dia sudut prosedur. Sebab setengah negeri kita kena filekan saman. Bila saman dia bagi sama penyataan tuntutan, dia bagi penyataan pembelaan. Kita akan jawapan kepada pembelaan. Tapi yang kes tu dengan cara affidavit. Lain negeri lain cara proceeding. Setengah negeri dengan cara permohonan. Bila permohonan dengan affidavit. Yang tu dia jawab dalam affidavit jawapan dia lah. So saya dalam proses untuk memfilekan affidavit balasan. Affidavit jawapan dia tu punyalah lama ni minta tangguh. Berbulan-bulan lah sekali itu dia punya defense. Saya pun tak apalah. Sebab itu pun rakan bijaksana kita juga. Lawyer juga. Dia bagi defense yang tu. So nantilah saya akan jawab dalam affidavit jawapan, affidavit balasan terhadap affidavit jawapan. Bagi saya tak perlu pun PA apa semua tu, sebab bila di dalam affidavit dia menyatakan dia mempunyai kuasa untuk mengikrarkan affidavit bagi pihak adik-beradik dia, so dia ada kuasa. Cik baik dalam affidavit sokongan saya tulis macam tu. So itu kadang-kadang pleading tu kena tu, takut tersilap pleading. Kalau saya tak ada satu perenggan tentang tu, mungkin payah agak saya untuk memfilekan affidavit balasan terhadap affidavit jawapan dia tu. Tapi itu antara defense yang dia raise, kerana dia kata surat cara cacat kerana tidak menamakan semua cucu tu sebagai plaintiff. Main dengan lawyer ni dia bagi defense yang macam tu. Itu pun sedang dibicarakan lah. Satu lagi yang timbul isu dekat sini tentang kuat kuasa. Contohnya di Perak 2023 baru dia gazet. Si mati meninggal tahun 2020. So adakah retrospektif effect ataupun tidak? Itu antara isu. Sebab kalau defendant dia akan kata tidak retrospektif effect lah, sebab 2023 dia kena cari datuk yang mati selepas 2023. Datuk yang mati sebelum 2023 halal lah. Sebab kerajaan belum buat nama lagi. Tapi itu pun saya mewakili plaintiff. Saya bukan mewakili defendant. Itu pun saya kena hujahkan lah. Tak apalah. Itu antara hujah-hujah defendant lah. Sebab tu kes ni sebenarnya saya ambil pun yuran tak banyak sebab saya straightforward je. Lepas ni kena ambil banyak ke? Kes wasiat wajibah memang saya ambil tak banyak sebab saya sudah nampak beberapa isu tu, isu dia tak banyak sangat pun. Isu dia belaga benda-benda macam tu saja. Dan kalau dia by way of affidavit lagi senang lah sebab tak ada bicara. Lepas habis pleading tu aja kita hujahan. Hujahan apa? Kalau di Selangor affidavit. Di Selangor affidavit, di Kelantan affidavit. Dia bukan melalui saman. Dia melalui affidavit. Dia jadi pemohon dan responden lah, betul lah. Dia sebut tadi responden, dia tak sebut defendant. Sebab kalau melalui saman, dia akan jadi plaintiff defendant. Kalau melalui affidavit, dia akan jadi pemohon dan responden. So, apakah defense yang mungkin akan dikemukakan oleh responden? Sebab kebanyakan negeri memang by way of affidavit. So, dia tak ada bicara. Habis affidavit, tu hujahan pun tulis lah. Sebab dia tak ada cross. Dia semua dokumen dieksibitkan. Sebab tu dia jadi sedikit murah sebenarnya. Dari sudut iuran. Kalau permohonan pengesahan hibah ataupun pendaftaran perkahwinan, itu dia jadi mahal. Sebab dia melalui saman. Dia kena cross wali tu. Cross pengantin tu. Kan? Awak pergi masuk Thailand tu ikut jalan mana? Oh, saya tak ingat. Saya tak ingat ni. Macam mana kita nak sahkan perkahwinan dia kan? Bilakah pertama kali awak melakukan hubungan kelamin dengan isteri awak? Oh, saya tak ingat.
Tak ingat je. Memang hakim akan tanya kalau pendaftaran perkahwinan kan, pergi kahwin luar negeri apa semua, hakim nak tanya lah, awak betul-betul pergi masuk Thailand ni kau jalan mana? Ataupun awak nikah sindiket je? Kalau jawab tu memang tak berapa ni, hakim tak confident lah untuk mendaftarkan perkahwinan tu. Asyik jawab tak ingat je, sampai hakim pun jenuh. Awak tak ingat ke bila awak first time melakukan hubungan kelamin dengan isteri awak? Tak ingat juga dia awak. Ni yang kata, asyik tak ingat je, macam mana saya nak sahkan perkahwinan? So, kalau yang tu dia jadi mahal sikit yuran sebab dia panggil saman dan pernyataan tuntutan dan kita ada bicara. Kita ada cross examine apa semua. Tapi yang ini dia tak ada. Dia kebanyakan melalui notis permohonan. So dia hanya by affidavit. Habis pleading tu saja hujahan bertulis. Lepas tu dia jadi sedikit simple lah. Sebab lawyer ni dia kadang-kadang dia gelabah sikit apabila bicara. Kalau sekadar affidavit dan hujahan bertulis, dia senyum je lah. Sebab tak ada dia panggil tak ada advocacy kat situ. Tak ada advocacy skill, tidak ada cross. Tapi kalau pengesahan hibah ataupun pendaftaran perkahwinan luar negeri, dia dalam bentuk saman dan dia dalam bentuk bicara. So dia ada cross lah kat situ. Dia ada cross. So ini kahwin kat mana? Kahwin dekat Australia. So sekarang ni pukul 11 dekat Malaysia. Kat Australia pukul apa? Pukul 1. Sebab betul. Betul lah sebab Australia cepat 2 jam daripada Malaysia. Tapi kalau tak buat benda tu, tak boleh jawab tu. Salah kadang-kadang bila cross tu kan. Pukul apa? Kat Australia. Mana dia tak pernah pergi ke Australia kan. Dia kata dia kahwin kat Australia. Bila kita cross di mahkamah dia tak boleh jawab. Sepatutnya benda tu on the spot dia boleh jawab. Kalau dia betul-betul kahwin di Australia dan untuk disahkan perkahwinan dia di Malaysia. Itu cross. Kadang-kadang lawyer dia cross untuk mewujudkan keraguan. Kau tak pergi ke Australia, kau kahwin dekat Bangi je kot. Sindiket je, lepas tu tipu-tipu cakap kahwin kat Australia. Bila kita tanya sekarang pukul 11 pagi dekat Malaysia, kat Australia pukul apa tak boleh nak jawab. Kadang-kadang skill cross tu. So dalam kes ni wasiat wajibah ni dia tak ada cross macam tu. Sebab kebanyakan negeri dia hanya menggunakan permohonan dan disokong oleh affidavit. Itu teknikal permohonan lah. So saya ingat itu saja untuk kita pagi ni. Kita belajar tentang wasiat wajibah. Kita belajar tentang cucu patah titi. Dan di Selangor satu lagi. Yang ni. Idris yang mohon. Di apa? Di mahkamah syariah permohonan itu berdasarkan pemohon ataupun plaintiff tinggal di mana. So berdasarkan Idris lah tinggal di mana. Dia bukan berdasarkan Saleh. Saleh ni dia berada di mana tak kisah. Harta dia berada di mana pun tak kisah. Di Uzbekistan, Gurjistan ke apa ke tak kisah. Yang pentingnya Idris ni. Sebab mahkamah syariah dia bidang kuasa dia panggil wilayatul qudha, wilayatul hukam. Dia melihat kepada di mana pemohon berada. Ini antara nak kata loophole ke, nak kata apa ke. Tapi memang macam itulah sebab hakim berbidang kuasa mengikut di mana negeri, di mana tempat pemohon itu tinggal. Bukan dia melihat di mana datuk atau nenek tu mati ataupun di mana harta tu berada. Dia melihat pemohon. Dalam kes ni Idris lah ataupun penjaga harta kepada Idris lah. Kalau Idris ni bawah 18, dia kena ada guardian ad litem lah. Tapi kalau Idris ni dah lebih 18, dia sendirilah boleh file kan. So, tadilah kalau dia ni anak kepada Fatimah, tak boleh lah dia filekan diri resmi lah. Mungkin akan kalah lah, mungkin. Sebab lawyer kita tu dah defend tu. Dia kata ini tak boleh sebab
Peruntukan Negeri Sembilan sebut dengan jelas perkataan bapa meninggal. Dia tak sebut ibu meninggal. Negeri Sembilan. Kalau Selangor dia sebut ibu atau bapa. Jadi bolehlah kalau ibu meninggal. Negeri Sembilan dia sebut bapa je, tak sebut ibu. Jadi mungkin responden akan raise isu ini bapa dia masih hidup. So nak suruh tu memang bolehlah datang. Selalunya kita akan advise klien kita untuk datang ke tempat negeri yang favor dia lah. Sama dia tinggal rumah anak dia ke, dia tinggal ataupun dia datang sewa apa semua lah. Duduk kat situ lah, duduk betul-betul lah di Selangor. Sebulan, 2 bulan apa semua. Kemudian dia menjadi rakyat Selangor, bermastautin di Selangor. Ataupun dia tukar IC terus lah, lagi senang. Tukar IC di Selangor terus, contohnya. Sebab Selangor tak kisah anak lelaki ke anak perempuan. Itu sebenarnya taktik-taktik tu berlangsung setiap hari saya rasa di Mahkamah Syariah. Sebab itulah kadang-kadang kalau hadanah lagi pening. Mak dapat perintah hadanah di Selangor in favor mak. Tapi ayah pula pergi di Terengganu, berebut anak dapat ke ayah. Polis pun jadi pening. Sebab mahkamah sini kata anak ni mak jaga. Mahkamah sana kata ayah jaga. Polis kata macam mana tak aku polis dengan polis nak bergaduh. sebab si ayah pergi ambil anak yang di Selangor ni, dia kata aku dapat perintah di mahkamah di Terengganu, aku yang jaga. Si mak ni nangis-nangis, dia kata Selangor kata aku yang jaga. Habis tu macam mana? Dulu sama ke peringkat tu kan. Sebab bila dia, tapi sekarang dia dah ada centralized di JKSM, dia dah boleh detect. Kalau kes tu pernah difilekan di Selangor, bila ayah nak filekan di Terengganu, dia akan reject di Terengganu. Sebab sekarang dia dah centralized permohonan tu. Dulu boleh buat cara macam tu. Sebab dia ikut pemohon kan. Sekarang dah tak boleh buat taktik tu. Maknanya kalau lah Idris ni pohon di Selangor, tiba-tiba adik kepada Idris ni pergi pohon di Negeri Sembilan, tak dapat lah. Sebab dia dah detect pusaka Saleh ni dah ada satu permohonan. Jadi Idris ni contohnya, kalau lah dia ramai adik-adik tadi, tiba-tiba kakak dia dah pergi pohon Negeri Sembilan, Idris ni datang pohon di Selangor. Tak boleh lah sebab Negeri Sembilan sudah daftarkan. Itu tak boleh. Sebab harta tu sekali dah difilekan, dia tak boleh pula cucu yang lain pergi daftar negeri lain. Tak boleh. Sebab dia kira sudah pun ada kes tu. Dipanggil res judicata kalau dalam istilah undang-undang dia. Nak menjawab soalan tuan tadi lah, maknanya kalau Idris ini ramai adik-adik, dia kena sepakat lah. Jom kita sepakat, kita filekan di Selangor, kena macam tu. Jangan pula ada seorang filekan di Sembilan, lepas tu baru dia nak filekan di Selangor. Di Selangor tak akan ditolak sebab dia kira sudah pun ada kes tu didaftarkan di Negeri Sembilan. Marahlah dia, kau pandai-pandai di Sembilan, kalah kita. Yelah, sebab dia tak datang kuliah subuh hari ni. Tapi itulah dia kena, dia boleh buat strategi, kita panggil advocacy strategi, kita boleh filekan di tempat yang kita rasa ada in favor kita. Tetapi kalau once case tu sudah pun difilekan, tak bolehlah nak difilekan tempat lain pula, dia akan reject di tempat yang kedua. Sebab dia kira subjek matter yang sama, harta yang sama, si mati yang sama, tak boleh difilekan pada dua yang tempat berbeza, dipanggil res judicata. Dan itulah Mahkamah Syariah dia macam tu lah, sebab setiap negeri tu ada bidang kuasa dan kadang-kadang kita kena kreatif lah. Tapi saya tak suka juga buat tipu-tipu macam tu. Nanti hakim tahu saya jenis macam tu, saya terus je kena mark ke hakim lah. Tamizi ni ya ke klien kau ni duduk di Selangor, tak duduk di KL. Jadi kita pun kena jaga juga air muka kita depan hakim. Selalunya saya bawa yang betul-betul lah. Saya tak suka dia buat tetik-tetik. Tapi kalau memang dia tinggal di Selangor, IC dia Negeri Sembilan, kita filekan di Selangor lah. Sebab dia memang tinggal di Selangor. Sebab suami dia kerja di Selangor lah. Cuma IC dia ialah IC Negeri Sembilan. Sebab dia memang asal Negeri Sembilan contohnya. So kita bawa ke Selangor lah. Itu kita tak tipu. Sebab kita memang betul-betul situasi dia macam tu. So saya ingat itu je untuk kita pagi ni. Apa yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Semoga
mendapat manfaat lah. Tak dapat banyak pun dapat lah sikit-sikit. Fahamlah sikit patah titi, patah tiang apa tu. So walaupun tak dapat dari segi faraid memang tak dapat. Cuma ada sedikit pelanggaran dekat situ. Kalau nak tuntut boleh cuba pohon di bawah peruntukan wasiat wajibah. So kita dah 7.40 lah. Kita tutuplah dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.